محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقراباتنا أجمعين وخصوصا إلى حاجاتنا وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا وأصولهم وفروعهم والآخرين أنفسهم شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التواب اللهم اجعلنا من المتقين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Batal solat Jumaat yang mana jemaahnya cukup 40 orang sahaja. Sekiranya salah seorang daripada 40 jemaah tersebut batal solatnya, maka batallah solat Jumaat tersebut. Yang ke-31. 30 tu kan? Berapa tak kan? Baik, batal solat orang yang memberi salam tiba-tiba ia teringat bahawa rakaatnya belum cukup. Baik, sekiranya ia teringat keadaan solatnya itu telah lama masanya, iaitu melebihi 6 patah perkataan, maka wajib ia ulangi solatnya semula. Akan tetapi tidaklah batal, itu boleh disambung atau ditambah rakaat solatnya serta merta jika ia teringat selepas salamnya, dengan syarat janganlah ia berkata-kata lebih daripada 6 patah perkataan. Kemudian sunat ia sujud sahwi.
Baik. Dengan syarat janganlah ia berkata-kata. Dengan syarat janganlah ia berkata-kata tu pada lebih dari 6 patah perkataan pun pada. Padang tak payah cari je lah payah. Apa gari je lah. Gari pakai pembarik. Mana pembarik? Tak nak balik. Pergi cari balak datang lagi. Balak dah banyak. Pergi kat dia. Kalau nak beli dulu dah beli bagi hilang lah. Takkan balik beli habis. Apa tak nak balik? Apa tak nak balik? Saya tanya sampai tak ada pembalik. Ada pula. Ada pula. Tinggal kat tu buat apa? Kat tu bukan ajar kuliah. Sok yang kira dulu. Dia orang malas juga. Buat ayat lagu ni. Akan tetapi tidaklah batal, iaitu boleh disambung atau ditambah rakaat solatnya serta merta jika ia teringat selepas salamnya, dengan syarat janganlah sambung, janganlah melalui masa jika berkata-kata lebih dari 6 patah perkataan. Nah, apa belum? Kemudian sunat ia sujud sahwi. Baik, apa masalah di sini? Masalah di sini, kalau orang bagi salam, kemudian dia teringat rakaat dia belum cukup, maka dia tak perlu sembahyang semula. Dia boleh sambung terus, dia bangun, tambah lagi berapa rakaat yang tak cukup. Kemudian nanti dah habis tahiyat akhir, maka sunat dia sujud sahwi. Baik. Dengan syarat dia teringat antara dia bagi salam dengan teringat dia tu tak melalui masa 6 patah perkataan. Kalau melalui masa melebihi 6 patah perkataan, iaitu dia dah baca ayat kursi lah, Fatihah lah, apa lah, lepas tu baru teringat, maka tak bolehlah dia nak tambah.
Dia kena buat apa? Dia kena solat semula. Ya, dia kena solat semula. Ini seperti berlaku dalam kisah sahabat Nabi namanya nama apa? Nama Zuliyadain. Zuliyadain dia tegur Nabi. Nabi sembahyang asar. Lepas masa duduk tahiyat awal tu, ya, habis tahiyat awal Nabi pergi salam. Maka Zuliyadain tanya, anta qasarta solata aw nasita ya Rasulullah. Melalui masa yang itu tu, anta qasarta solata aw nasita ya Rasulullah. Engkau sembahyang sunat ataupun engkau lupa ya Rasulullah. Maka Nabi terus bangun, takbir, tambah lagi 2 rakaat. Maka dia ambil pada hadis tu, jangan melalui masa 6 patah perkataan, ikut masa perkataan Zuliyadain tadi. Dia kalau melebihi daripada 6 patah perkataan, maka dia kena buat semula, dah batal dah solat dia. Kalau belum melalui 6 patah, tak batal lagi, dia boleh sambung. Itu maksud dia dalam nombor 31. Kemudian yang ke-22, 32. Orang yang hendak sujud sahwi wajib berniat untuk mengerjakannya. Niat seperti aku sujud sahwi kerana Allah Ta'ala. Niat tu di mana? Di dalam hati. Waktu niatnya hendaklah berserta dengan pergerakan duduk tahiyat akhir kepada sujud. Sekiranya tidak berniat, maka batal solatnya, kerana dihukumkan telah menambah rukun fi'li. Tambah sikit lagi. Wajib berniat itu jika ia adalah seorang imam ataupun orang yang sembahyang sendirian. Jika makmum, tidak wajib berniat. Baik, habis. Ini dah cerita dah dulu. Orang yang hendak sujud sejadah di dalam solat wajib berniat untuk mengerjakannya. Niatnya seperti aku sujud sejadah kerana Allah Ta'ala. Waktu niatnya ialah berserta dengan pergerakannya dari berdiri kepada sujud. Sekiranya tidak berniat, maka batal solatnya atas kata setengah ulama. Kata setengah ulama yang lain pula tidaklah batal solatnya. Jadi bila khilaf lagu itu, jangan duduk di dalam khilaf. Maka kita niatkan, aku sujud sejadah kerana Allah. Kita faham lagu itu dalam hati, aku sujud sejadah. Pasal apa? Kata niat jadi menambahi rukun. Padahal itu bukan rukun, sunat. Niat nak buat, dia asalnya tidak ada dalam perbuatan solat. Dia asalnya tidak ada dalam perbuatan solat.
Tengah berdiri tu sujud tu tak ada. Jadi bila kita nak buat tu dia kena niat. Kalau tak niat dihukumkan menambahi rukun jadi batal. Macam juga sujud sahwi tadi. Baik, habis. Makmum pula tidak wajib berniat, tetapi hanyalah berniat mengikut imam sahaja. Yang wajib berniat hanyalah imam dan orang yang solat bersendirian, yakni munfarid, sembahyang seorang. Mereka sujud sajadah hari Jumaat. Sujud sajadah hari Jumaat iaitu pada solat fardu subuh. Solat fardu subuh hari Jumaat tu tak perlu niat, sebab ia ada di dalam sunnah Nabi. Batal solat jika sujud selain dari membaca surah sajadah, seperti membaca surah Al-Alaq. Ayat tu kita buat dulu, saya sedih hati. Sambung lepas. Baik, kemudian katanya batal solat ila akhirih, wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alim hakim. Allahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana kama bayyana برحمتك اللهم قلوبنا يا فتاح يا السهل والحمد لله.